Okay guys, so sekarang ni Alhamdulillah kita dah sampai dekat Burj Khalifa dengan bro-bro kita. Ada Bro Jai, ada Bro Kerry, ada Ustaz Sofwan. So ni antara mercu tanda dekat Dubai lah, Burj Khalifa. So kita just lepak je sambil layan view dekat sini, dekat kawasan Burj Khalifa. Hi guys. So petang ni kita ada dekat kawasan Dubai. So kita nak jalan-jalan sekitar kawasan Dubai daripada tempat kita makan tadi. So kita jalan kaki je guys. Kita nak ke Burj Khalifa. So kita nak ambil gambar dekat kawasan Burj Khalifa. So cuaca sekarang ni dekat Dubai ni panas. Dalam 37 darjah Celsius dah. Jom saya tunjukkan sepanjang perjalanan kita sebelum sampai dekat Burj Khalifa. Let's go. Okay guys, so sekarang ni kalau nampak ni kita jalan lah dekat sekitar kawasan Dubai ni, Al-Amal Street. Kita sekarang berada di Al-Amal Street. Kalau nampak sebelah ni ada kebun, itu kurma lah. Kebun kurma di situ, kebun kurma. Kita sekarang berada, kalau nampak ni guys, ni semua bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di Dubai. So kita akan menuju ke sana, ke Burj Khalifa. Kita sekarang berada di Al-Amal Street dengan berada kita. Ada berada Khairi, ada Al-Ustad. So kita boleh nampak lah di sebelah kiri kita ni memang dah dia pun jalan besar lah. Tu buah kurma tak masak. Tu dah keluar buah. Ada buah. So kita tengah jalan. Planning kita nak sampai dekat sana lebih kurang dalam 56 minit daripada sini. Oh, 6 minit ni. Buat saya belakang ni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sini. Abang roaming lah. Okay, so sekarang ni kita masih lagi berjalan. So kalau tengok Dubai ni memang penuh dengan construction lah. Kalau tengok ni Dubai memang penuh dengan construction lah. Tak pernah henti-henti construction dia. Ada je dia nak buat. Okay, so petang ni kita ada dekat tepi sungai, canal. Okay, so kita just santai-santai saja. So ni view. Okay, sekarang ni kita masih belum sampai lagi dekat Burj Khalifa. Tadi nampak macam nak dekat dah kan? Lagi jauh lagi. Kita dekat ni Marasi Drive. Misi kita nak sampai ke sana, dekat Burj Khalifa. Kita tengah tunggu nak lintas jalan. Fakhruddin. Okay. So sekarang ni kita dah sampai ke kawasan sikit lagi. Kita nak sampai ke Burj Khalifa, ke belah sana.
Okay, nanti korang tengok view dekat area sini. Ni bangunan-bangunan lah. Okay, bangunan-bangunan dekat area Burj Khalifa, Blue Tower. Okay guys, so kalau korang tengok ni adalah view kita, view malam kita dekat kawasan Dubai lah. Dekat kawasan Dubai. So kita jalan-jalan lah dekat sekitar bandar Dubai ni sambil layan view, tengok view yang cantik dekat bandar Dubai. Okay guys, so sekarang ni alhamdulillah kita dah sampai dekat Burj Khalifa dengan bro-bro kita. Ada bro Jai, ada bro Kerry, ada Ustaz Sofwan. So ni antara mercu tanda dekat Dubai lah, Burj Khalifa. So kita just lepak je sambil layan view dekat sini, dekat kawasan Burj Khalifa. So ni sekali lagi kita sampai dekat Burj Khalifa, antara salah satu mercu tanda yang ada dekat kawasan Dubai. Alhamdulillah diberi kesempatan lagi. Tahun lepas kita dah sampai, ni kali ni kita sampai lagi dekat Burj Khalifa. Okay, so kita jalan lagi dekat kawasan Burj Khalifa ni. So ni view kita lah malam ni dekat Burj Khalifa. So kat sini pun ada aktiviti juga. So tengokkan ramai juga parent bawa anak-anak dan juga ambil gambar lah dekat mercu view dekat Burj Khalifa ni. So ni antara satu lagi view yang cantik. Okay guys, so ni view dekat kawasan Burj Khalifa lah. So alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang sekali lagi untuk sampai ke Dubai dan tengok pemandangan cantik di sekitar bandar Dubai lah. So insyaAllah kalau ada rezeki lagi mungkin kita boleh sampai lagi dekat kawasan Dubai ni lah. So kawasan Dubai memang terkenal dengan bangunan-bangunan pencakar langit dia, bangunan-bangunan yang tinggi ke atas langit lah. Okay, so terima kasih kepada semua yang menonton. So jangan lupa like, share, komen dan subscribe. So jumpa kita di video yang akan datang. Okay, bye bye.